Dia tak ada buat kecoh. Dia panggil saya mai sini pasal warga asing kena menjaga. Lagi satu ini point tau. Orang Melayu menjaga sini, you orang halau. Siapa yang halau? Ayo dia mau buat aduan dia boleh buat. Itu Aduan nak buat macam mana? MPKK you. MPSP semua you dah beli. Ya. Bukan kita tak tahu. Ayo. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, hari ni aku nak tunjuk kat hampa MPKK salah guna kuasa. Dekat mana? Jalan Wadar. Hampa tengok. Apa yang aku nak beritahu kat hampa hari ni? MPKK salah guna kuasa bagi warga asing menjaga penuh kat sini. Orang Melayu nak menjaga, mereka halau. Ada satu kakak ni, aku tak ada jumpa dia pasal dia menjaga kat sini sekali saja. MPKK main halau dia, barang-barang laut dia semua kena buang. Jom aku nak tunjuk berapa ramai warga asing menjaga kat sini. Banyak penjaga kat sini, warga asing, mereka bagi tahu apa? Bos mereka orang Malaysia, tapi bos mereka tak ada langsung kat kedai. Sat kita pergi tanya. Ini kita nak tanya dia. Bos mana bos? Bos baru keluar. Bos siapa? Pilih saya. Orang Malaysia. Mana dia? Bos kena ada kat kedai, warga asing mana boleh menjaga sini? Baru saya keluar ambil anak kapal. Daripada tadi kami duduk kat sini memang tak ada. Tadi tu bila? You jangan tipu, kita daripada tadi kita tengok. Satu lebih. Satu lebih pergi ambil kafar sampai sekarang tak nak main. Ya. Call mai. Pagi mandi je baru. Call. Nampak? Alasan mereka, bini pergi ambil anak pergi kafar, mereka kena jaga kedai. Jadi kat sini semua warga asing. Mana orang Malaysia kita? Orang Malaysia kita menjaga kedai makan saja. MPP kacau, MPSP kacau. Warga asing menjaga bersepah. Siapa yang kacau? Tak ada orang kacau. Orang MPKK pun belah mereka. Ada banyak tempat sewa. Tapak sewa ada banyak? Banyak. Banyak dekat siapa? Tak ada yang putih duit. Siapa? Kalau ada orang putih duit. Risik dah? Mana tengok? Risik daripada MPKK. Macam mana boleh ada risik ni sedangkan mereka warga asing? Sini buka pada pukul 1 hingga pukul 3 petang. Aku tengok banyak aja kedai runcit orang Malaysia kita menjaga pasal apa kena ada barang-barang basah kat sini. Premis yang MPSP dah sita, warga asing masih buka kedai. Depa sita pasal warga asing, hampa tengok warga asing masih buka walaupun dah berpalang sita tau.